Guys, bagi crack panjang. Boleh ke pakai Dr. Crack? Boleh. Sini kita tengok crack ni dia baru kena terus panjang. Sebelum nak buat, sini aku ajar kau. Identify dulu. Masa identify tengok ni. Dengar dia ada bunyi. Ni nama dia identify. Sama ada pecah dia, crack dalam keluar. Okey, bila dah dapat rasa, bang, kau duduk dalam, kau tengok. Aku test confirm hilang je. Okey, nampak guys? Ini. Okey, kemudian basahkan. Ambil carrying tab ni, terus letak. Jemur terus kat tadi. Lagi sekali kita layan sampai ujung. Macam mana pun kau titis, pakai Dr. Crack memang hilang. Yang penting crack tu crack baru tau. Sebab apa dia masuk abang? Sebab kau dah identify yang tadi aku ajar tu. Mudah ke mudah? Begini je weh. Basahkan, kau tunggu letak. Layan. Kau janganlah terus sapu membazir resin. Kau kena pakai ketembat ni bau jimat. Okey? Kau nampak tak guys? Okey? Last. Tak nak layan nampak? Ini Honda Jazz ni. Dr. Crack sesuai untuk semua model kereta. Tekan-tekan sikit. Kemudian basahkan dia. Okey, letak ni. Okey guys, sini guys. Ni aku nak beritahu. Tak payah layan sampai hujung. Kau bila macam gini, korang tunggu lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit, engkau akan cabut, kemudian korang kikis. Mudah ke mudah guys? Mudah, sesuai untuk semua jenis cermin kenderaan. Yang penting crack tu baru. Kalau crack dah lama, dalam crack tu dah hitam, dia sesuai untuk crack baru. Tak rugi korang beli. Crack kecil boleh, crack panjang boleh. Just follow. Dalam ni semua ada guide macam mana nak buat apa semua. Dapat ke dapat? Bagi. Rasa macam seronok pula lah titis-titis ni.